Apa ceritanya? Gelak menangis sama-sama. Buka cerita kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga hello everyone. Kita berjumpa lagi bersama dengan saya Hisham Saleh aka HS di podcast Buka Cerita. Okey, terima kasih banyak-banyak pada awak semua yang dah pun ready untuk mendengar ataupun nak menonton kita punya podcast ni. Kita lebih kurang dalam 1 jam sahaja. Dan juga dalam masa sama terima kasih juga kepada Telekung Siti Murni di atas tajaan untuk podcast kali ini. Telekung yang paling selesa untuk wanita-wanita muslimah untuk melaksanakan ibadah solat. Dan juga pada semua, please support saya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. InsyaAllah kita akan tampilkan lagi banyak tetamu-tetamu yang best. Hari ni dia punya gemuruh. Sebab saya kena cakap laju ni, sebab saya nak bagi masa lebih kepada saya punya tetamu. Saya dah tak jumpa dia, saya rasa dah 2-3 tahun kot. Tapi sering kita teks-teks je lah. Seorang yang sangat saya rindui, seorang yang kami berjumpa di kala kami masih lagi belum ada pasangan hidup, belum ada anak. Sekarang dia dah ada 2, saya masih lagi seorang. Dan kami cukup terkenal insya-Allah untuk pasangan di Selamat Pagi Malaysia setiap hari Rabu, dan juga kami memang cukup sinonim dengan pantun yang tak tahu hala tuju. Okey, 2-3 kucing berlari-lari di tepi perigi. Terima kasih anda. Terima kasih saudara dan juga saudari. Hari ini Tasnim Faizal di studio. Selamat pagi. Wow, Assalamualaikum. Pantun. Oh, pantun. Terima kasih Daun Keladi kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Wow. Panjang. Babe, panjang. dah lama, babe. Panjang. Ada masa untuk ubah. Kita tak ada edit. Kita masih ada masa nak ubah. Nak ubah ke tak nak? Okey, tak nak ubah nanti ujung. Pak Abu tak ada? Pak Abu, sabarlah. Ambil mood dulu. Pak Abu ujung. Tasnim Faizal di studio podcast sama dengan saya. What do you feel? Ya Allah, Hisham Saleh. Kita nak bagi salam dulu pada penonton kan. Apa khabar semua? Amboi. Wah, sebab apa? Korang kena faham. Kita orang dah lama sangat tidak dipadankan dalam talk show Berbelas di Malaysia. Talk show nombor 1 di Malaysia pada pandangan kita. But I'm sure at that time. Ya. Waktu tu kita we were big. We were huge. Our names. We are big. Itu kita sambung sekejap lagi bab big ni. But thank you Hisham Saleh kerana menjemput saya pada pagi ni. I'm so happy. I baru cerita dengan Hisham Saleh tadi tahu. Tengok aku dah still dalam like jap tak pernah saya drive ke Cyberjaya seorang senyum tau. Serius? Hari ni sebab aku tahu aku nak kena ditemu buang Hisham Saleh, drive senyum ni, minum kopi sambil buat voice note lah. Voice note kepada Hisham Saleh. But babe, thank you so much for having me. I happy sangat dapat menjadi tetamu Hisham Saleh. Again, thank you very much lah Tasnim Faizal kerana sudi menerima pelawaan. Sebab saya tahu Tasnim sekarang ni dia memang sangat busy dengan dunia MC-nya. Here and there, muka dia di sana dan di sini, muka dia. Dan juga Tasnim Faizal untuk pengetahuan semua, kami berdua ni pairing untuk siaran Selamat Pagi Malaysia setiap Rabu especially, dan juga kadang-kadang dulu ada Hujung Minggu Malaysia. Betul. Dan juga itu je Hujung Minggu Malaysia lah kan. And then lepas tu dulu Hujung Minggu Malaysia tu kita bukan di studio RTM di luar set. Kita diterbangkan di merata tempat. Merata tempat for the weekend show. Not overseas. Overstayed. Ya, overseas. Betul juga. Dan juga Tasnim ni kita ada ramai. Waktu tu kita ada batch kita, kawan-kawan kita. Dan so far alhamdulillah yang paling saya selesa untuk saya on air adalah bersama dengan Tasnim. Sebab dia kalau dia tak tahu pun apa nak cakap, dia akan buat-buat tahu. My proper level. Korang pengacara ni dia kena ada skill. Especially Muka tu kena confident. Soalan macam biasa je. Tapi muka posture masa tu Datuk Seri. Datuk Seri. Padahal aku dah apa aku nak tanya ni. Tapi yang best part is kenapa saya pun suka dengan Hisham Saleh, sebab bila you ada chemistry dengan pasangan you, you have been doing the show lama. Kan? Jadi dia dah dapat cue tanpa kita mengatakan cue tu, tolong Hisham, tolong aku dah sangkut ni menteri ni aku nak interview. Dia dah tahu bila tone I dah low, dia dah tahu Tasnim dah sangkut. Terkebel. Aku bagi dia macam ni. Dia terus masuk.
Chemistry. Itulah tujuan kita. Sebab tu kita kata macam chemistry is very important. Very, Dan yes. mungkin saya ni jenis yang budak buku sikit lah. Saya jenis yang membaca lebih sikit kan. Yes. Keluarlah Saya sikit. tak suka membaca. Tak, keluarlah sikit 1-2 ayat yang acah-acah macam bijak. Sebenarnya itu je yang kita tahu. Kalau you all baca satu buku Yes. ni kan, tajuk dia contohlah tajuknya ada A Wise Man. Di muka surat 28. Sebenarnya kita ingat tu je. Yang lain tak baca. Macam tu Yes. Rupanya. Tahu tak siapa yang bagi ayat ni? Pertua ni. Abang Syed Munawar. Ya Allah, Abang Syed Tapi tu Abang Syed tu memang, memang power lah. memang power. Tu Itu memang level power lah. lain Mungkin Okay. episod seterusnya Abang Syed. Dah 6 minit untuk cerita ni je. Belum intro lagi. Tazlin Faizal, awak Ya, orang saya. mana? Apa tu? Ramai orang kata Tazlin Faizal ni dia Melayu ke, dia apa ke? Wow. Korang tak bongkar? nampak ke kalau tengok screen sekarang mid shot? Ya. Macam Spanish kan? Tak nampak? Spanish latte. Spanish latte. Okay. So actually for as long as Tazlin berada di TV, I dengan RTM 12 tahun. 12 tahun I 16 tahun. I'm senior from you. You're senior from me. I masuk dulu I kena buat stand up semua sebelum Oh, korang ni semua I dah- approvekan I masa tu. diva lah. Dia dah level lain. Level lain Kita lah. amatur baru Okay. masuk kemudian hari. So, Okay, then? apa you tanya tadi soalan tu? Orang tahu Terlupa bang. you Tazlin ni apa, Melayu ke, Oh. India ke, apa ke? Selain ada darah campuran Spanyol, taklah tak. Okay. Apa nak cakap tu I dah ingat dah. Okay. So dari start I masuk TV, memang Tazlin ada degree in broadcasting. So I tengah bekerja melakukan something yang Tazlin memang belajar. Okay. I'm doing what I love most. Okay. And dari awal penglibatan Tazlin di kaca TV, meskipun dengan saiz yang berbeza dulu dan kini, tapi You still orang look beautiful, don't worry. Thank you, babe. Alright. Thank you. Okay. Okay, tapi apa pun orang mesti cakap, orang the first thing orang ingat India lah. Yeah. Are you Indian? Tak aku senyum je. Hang dari mana? Lepas tu kan I Oi, fikir. salah. kan babe. Dah nampak sangat aku You bukan kan? daripada dulu. Don't try hard. Don't try hard. Don't try. Tapi I try hard. I say saya dari Glugok. Dah aku sebut Glugok, dia dah tahu aku memang bukan dari Pulau Pinang. Walaupun Oh, ya? I look like anak Oh, mami. menangis lah. Tisu Okay. ke? So reality nak tisu ke? Nak. Nah. Ni kena ganti macam kawan-kawan kita lah. Banyak podcast lah. Dia kena get ready dengan tisu. Okay. Lepas tu? Nangis ke Syamsali? Baru berapa minit? Sebab kerana reunion. sebab. Okay, lepas tu? Okay. So, pendek kata, apakah darah campuran saya? Ayah saya adalah seorang Malabari. Okay, mungkin ramai dah tahu ramai. So maknanya Tazlin boleh cakap Malayalam, bukan Indian tau. Ya, betul. Malabari Muslim, family dia semua dari Kerala. Kerala, ya, betul. Okay, so dari dia lahir, all the family members kat sini. So bahasa yang kita bawakan adalah Malayalam. So I can speak Malayalam so well. Okay, bagi intro. Okay, intro apa? sikit Malayalam. Oh, Malayalam Intro sikit kata selamat pagi bersama Hisham Saleh. Oh, okay. Selamat pagi semua, aku tak tahu, babe. Okay. Aku cakap mid-mid yang aku tahulah. Pendek-pendek. Tolong jangan tolong. Okay. Engenende laro chore wicha balam kudicha nalanda. Podcast buka cerita. Betul. Sambung tak? Okay lah, itu je lah. Okay, itu je lah. Macam tu lah. So pendek kata, I adalah campuran. Alright. Makku, mamak, bapakku pun ada juga. Malbari, Muslim. Okay, dan lahirlah Tazlin Faizal pada 19? 84. Oh, you antara selebriti yang tak takut nak dedahkan rahsia umur. Kenapa? Orang kan, takut sebab orang kata macam umur berapa? Tak payahlah tanya. Babe. Bak kata orang putih, age is just a number. Tapi ramai orang kata itulah dia segan, aku pun tak faham. Tak payahlah segan-segan. Alright. Okay. So you ada diploma juga dalam apa? Mass Communication. Masscom, UiTM. UiTM, Dan you ada yes. degree in Broadcasting. broadcast also dalam UiTM. So UiTM di hatimu lah. Oh, UiTM sentiasa di hatiku. Ya, ini anak didik UiTM. UiTM you should proud of Tazlin. Yeah, tepuk sikit. UiTM My lecturer yang menonton. Yes, ramai sebenarnya. Kita ada master camp. Okay, master camp. Asyik tengok jangan situ jangan je. pergi pada Tengok diri sendiri. tengok diri sendiri saja. Rindu tengok diri sendiri. Lama tak tengok diri sendiri. Okay, so kita terus masuk jam. Memang nak jadi host TV ke? Yes, memang Daripada Tazlin memang bila? suka. Umur? Daripada I umur lepas SPM, I selalu tengok salah satu TV station yang terkenal di Malaysia. I tengok Bollywood show tau. Okay. I tengok perempuan tu tengah MC. Apa dia cakap ni? Oh, What is she talking about? okay. Aku dah tahu semua benda. Maybe I want to try. Ah. Sebab and Tazim ada parents yang sangat supportive. Okay. Especially my dad, sangat supportive. So Okay. I cakap bila besar boleh tak I nak jadi pramugari, babe. Oh, nak jadi geng-geng Abang Zarul lah. Tapi okay, Abang Zarul mesti ada banyak komen kan bila dia dengar ni kan. Tapi tak dapat kelulusan.
Tak ada. Oh, Ibu family. bapaku Okay. tidak membenarkan. Faham. Dia kata kalau no, we don't want. Nak jadi public relation officer sebab niat I nak travel the world. Tak diluluskan sebab bapak aku kata mungkin aku tak balik rumah nanti. Niat tak menghalalkan cara. Okay. So terus saya cakap, you know what, can I try audition untuk menjadi pengacara? Okay. Lepas tu I nampak opening audition, I pergi. Itu apa? RTM lah? Bukan. Oh, bukan lagi? Oh, belum lagi? Belum lagi, RTM Okay. later. I start dengan Bollywood show tahun 2005 sampai 2006. 1 year Okay. contract. So you already hosting tu lah? Yes, masa I belajar UiTM, I'm already hosting Bollywood Kelas. show. Rupanya. Gaji I masa tu I nak share juga. Lebat. Boleh tak? 800 sebulan. Oh, bunyi macam lebat tadi. Kan? Tak, babe, masa tu I It's tak, big enough lah for a student. Yeah, to me is I dah tak tengok duit tu. It's the Yeah, love and passion. passion, yes. And I got into it and I love it. You just talk and talk I and talk talk. and talk and talk and Yeah. talk. I don't need paper. Yes. This is that's name. No paper Yes, lah. paper. No Kalau QQ. But I sangka I look Isham Saleh. Babe, aku I pandang macam always tu the. je. Yes. Macam tu lah, itulah perjalanannya. Then after that, After masuk that, SP? I masuk Media Prima. Okay, boleh, tak ada boleh sebut. eh? Boleh. I masuk Media Prima untuk my internship. I dapat kat TV9. Okay. Sebab lecturer I di UiTM kata, Taznim, you're awesome. I nak letak you kat salah satu TV. I pun cakap, you cool. I lupa nama dia. Oh, I tak lupa nama dia. Encik Farami. Encik Farami. Hi. Kalau Encik Shout Farami out. menonton, thanks to you membuka ruang dan peluang untuk Taznim. Yeah. Masuk TV9. Tapi babe, Yeah. internship I tak buat apa-apa tau. No, maksudnya bukan bangga tak buat apa-apa. Tapi I selalu dikelilingi orang yang sangat helpful with me. Okay. So Taznim tak apa, you duduk je. Lepas tu, akan tak berhenti bercakap. Producer lalu, girl why you cannot stop talking? You tak ada kerja Sama lah masuk dekat studio podcast ni pun daripada pintu buka sampai ni. Okay. Bising kan? Kenapa you tak berhenti cakap? You siapa? Lepas tu, You siapa? You siapa? Lepas tu ditanya-tanya. Awak ni kenapa? You cakap Lahir kat banyak. mana? Baik you cakap Okay. banyak kat kamera. Jom masuk filem di 9 at that time. Okay, I remember. Okay, Yes, so I buat yes. benda tu for a few months. Okay. 6 months I think, sepanjang I internship. Okay. Lepas tu terus and then I masuk TV3 sekejap. Lepas Hosting tu tak? Waktu tu hosting? Hosting juga? Hosting juga. TV3 apa? TV3 apa ya? Aku tengah ingat ni apa. Bukan TV3. Program Jap. I nak cerita sikit pada. Masa kat TV9 ada satu producer, kita masukkan dia program Islamik sikit lah. Dia boleh bercakap. Lepas tu bos tu, kau rasa image apa yang kau cuba sampaikan nak letak di program Islamik? I pernah di offer tau. I pernah di offer untuk rancang Islamik kat Astro. Because you look at you. Oh, I am. Look Very at good start. yourself. You boleh pull off that Serious? look. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Selamat bertemu. Okay, then Lepas tu, apa ni menangis ni? Okay. lepas tu after that I pergi audition untuk dah habis TV9, masuk balik UiTM, finish my studies. Lepas tu I nampak opening untuk RTM. You dapat kat mana? Nampak kat mana? Ada orang kot recommend. I Oh, tak ingat people lah. recommend to you lah. Yes, Okay. because I don't really like to read and all that. Somebody told me, I ingat. Okay. Taznim, go for this audition, tapi you kena cakap BM. You jangan nak cakap English je, you cakap BM. I cakap, okay, I can try. Lepas tu I masuk pergi audition, nampak masa tu Abang Suhaimi, Okay. Abang Said. Tapi Yeah. masa I tak nampak you lagi. All the big Okay. Big name lah, superstar lah. superstar lah. Kak Zam. Semua babe, makeup-makeup Yeah. artis yang tersohor. Siapa? Romzi. Wah, hi Ramzi. Husni. Tengok aku Kak tak lupa Didi. kan. Kak Didi memang sampai ke hari ni Yes, I ambil dia his untuk favourite. event I. My favourite. Sebab Favourite dia makeup seorang artist. boleh nampak kat I asal usul I macam Spanish kalau dia make up I. Aku terus nampak 15 kg smaller. The shading. Faham? Ya, so itulah perjalanannya. So you pergi audition, you pergi seorang ah? Seorang lah. Serius ah? So you pergi seorang, you naik kat bilik berita. Bilik berita, yes, yes. SES. Saya cakap was masa. Waktu tu bilik bos tu. apa? Siapa? Haji Adi lah kan? Tak ingat. Haji Adi lah. Arwah Haji Adi. Okay, could be. Ya, sebab I I pergi masuk pun audition. sebab dia. Lepas tu diorang macam I dah tahu dah, diorang dah suka I. Confirm I dapat job ni. Siapa interview you? Tak ingat. tak? Aku memang tak ingat. Mikrofon okay? You Okay, boleh adjust tau. You berhak untuk kalau you rasa. Sebab you mikrofon tak berpisah tiada. Okay, baik. Okay. Oh, tak Okay, ingat Ngam. I tak ingat, babe. I ingat siapa interview I tau. Siapa babe? Kak Sima. Kak Sima. Ya. Agaknya sama kot. Tak ingat lah. Kak Sima, lepas tu ada Nada Raja. Okay, Kak, Mr. ada Nada Raja. Indian man, Nada Nada Raja. Raja kan. Yes, Dua yes. orang, ada 3 orang sebenarnya. Seorang tu I tak ingat sangat. Okay. So sepatutnya waktu tu dia ada beritahu ada 8 level baru you boleh lepas masuk. Okay. I level ketiga. Hisham, you are in.
Wow. Best tak babe? Macam ni you rasa? Waktu tu rasa macam You dah serius lah. Serius lah macam tu kan. Hisham Saleh ni memang another tiba-tiba aku yang sebut another person yang I kenal. Dia memang istilah bermula dari bawah. Masa tu I ingat lagi kereta yang dia bawa. Yes. Lifestyle Ingat tak kereta apa yang pertama dia bawa? Kaca kan? You are my friend. Yeah, of Sep course. tak boleh kena. Of course lah. Sebab tu I cakap Kancil tu berjasa, my mum bagi tau. My mum bagi daripada dia terbangkan daripada Sarawak. Are Dia you terbangkan. serious? Ya, demi Allah. Dia terbangkan dia kata kesialan kau naik bas, so mak terbangkan. Banyak bas, babe. babe. Sepatutnya beli je lah duit nak bayar tu kan. Tapi tak terfikir kan, sebab anak first time dekat Semenanjung. First time bekerja kat Semenanjung tu kan. So belilah. Kereta tu 650 dan dia adalah dimodified oleh my dad. comel Auto. Your parents are so Daripada cute. manual tu auto. Baiknya. Dan I ingat lagi seorang producer, of course you kenal, Zamzuri. Dia cakap kereta I apa tau? Zam. Dia kata apa kereta I? Ini adalah kereta sauna sebab tak ada aircon. Maksud tak ada aircon. Tak ada aircon. Itu rosak pergi jalan-jalan pergi bangsa kan, nak makan-makan tak ada datang aircon. kerja pagi berpuluh Tak ada, dia somehow lah dia kejap ada aircon, kejap tak ada aircon kan. Pandai lah you adjust kan. So waktu tu bangga lah babe. Of course. Kerja TV pakai kancil. Masa tu orang tak kisahlah. Ya, waktu The tu fact tak. that you dah dapat that job. Tapi itulah I bagi tahu. Hisham is one, banyak lagi sebenarnya. Sebab I dah kenal ramai daripada diorang start from zero. Yep. So Hisham Saleh is one of them sampai dia berjaya. Alhamdulillah sekarang ni, hari ni. Dan berjaya untuk interview. Panggil I sebagai guest juga. So proud of you my friend. To be honest kan, ramai gila lah orang minta I waktu zaman podcast ni dia dah mula di raise semua kan. Oh podcast kan. Minta Dan apa? ramai gila kata, Syam, do your podcast. I rasa dia jadi rasa macam bukan merajuk tau, rasa macam tak tahulah, dia tak ada feeling macam tak payahlah Apa, kot. babe? Tak tahu. Padahal Dia tak ada this is apa. your Ya kan? This is Passion. your expertise. Macam kita kalau kita kerja kat RTM sebelum-sebelum ni pun kita rasa the money is not number one, it's more to our passion lah. Yeah. Kita punya minat dekat situ. Sebab passion, you do things differently tau. Ya, Maksudnya, sincerely. I 12 tahun dengan RTM, tak pernah sekali aku lambat kat bilik makeup Yeah. Sebab I know him. cintakan I that know job. you. I know you. You know me, I know him. Yeah. Kita orang lah antara muka-muka paling awal masuk dalam Kadang-kadang bilik makeup makeup. artist pun tak sampai lagi. Yes. Macam tu sekali. Ya. So my last tu adalah dengan RTM dapat. So ever since kita mulakan, dia orang letak I stand upper dulu. Dia tak bagi kita major hosting. Berapa lama you buat tu kat luar tu? 2 bulan. 2 2 bulan. months. I setahun tau. Serious. I setahun I buat program. Apa panggil program tu? Bagi apa babe? Yang keluar-keluar shooting-shooting kat luar tu. Dengan LLM tu ke? Tak, yang kalau dia buat package kat luar tu apa? Allah. Tak ingat. Okey, nanti kalau kita bagi tahu balik lah kan. Abang So Sam. kalau kita kat SPM ni, kalau you all nampak waktu kita ada yang dekat studio, Okay. lepas tu dia akan kata, okey kita saksikan bingkisan yang telah pun Oh, yes, disediakan. yes. So nak tahu tak, inilah ratu package selain daripada Isha. Betul. Sebab Tazmin boleh dui bahasa. Yeah. So selalu dia hantar I buat coverage. Tazmin kau buat SPN, lepas tu kau adjust, kau buat dalam English. Tapi tu masyur. Oh masa tu Alhamdulillah. You know Hisham, Yes. dengan RTM Sangat adalah I berjaya mendapat gaji I yang terbesar dalam kerjaya. Duit tu lah aku bagi mak aku babe. Dan tercepat. Betul juga. Kita tak pernah ada masalah kot, I rasa kan. It's so good. I will never forget. Betul, Walaupun macam-macam lah lalui. Tapi itu normal lah, bottom line is RTM. Is still they really jaga kita lah. Yes, Dia jaga yes. kita dekat situ. So dia adalah ratu untuk package. Betul. Package. Package. Package sana sini kan? Dia yes, kalau tak dia Isha, lepas tu Hisham. Hisham. Kami ni kalau dapat orang producer Syamina, Ijaloy. Ijaloy. Siapa lagi Kejap Iqmal, Amy. Amy, Remy, Iqmal, Kimi. Kimi. Korang dengar nama kami ni, korang jangan lupa lah subscribe ni, dah sebut nama ni. Abang Kimi, Kan? Abang Zam. Azam. Dan Weh, jadi diorang bila best, mereka best. ajak kita pergi package-package ni, kita dah terbayar lah. Kecing. Memang lah, itu je kita Okay. fikir. Remember tak the first shooting you di RTM? First shooting I Ya, dengan siapa ke, ingat tak? Okay, my first shooting adalah LLM, babe. Aku kat tepi Lambatnya highway lepas raya, tau. serius? Apa? Crossover ke babe. package? Masa tu nak dekat raya. Tak, package lah crossover. Crossover.
Live. Live. Hebat. That was my first. Berapa banyak aku bercakap dengan dinding. Van putih tu. Dia kau okay ke Tasnim? OB van. Yeah. So they put me by the highway. Kan raya, traffic. Yes. Saya nak cakap macam mana bang? You pakai baju biru tu lah. Baju biru tu lah. Baju corporate biru. Dengan rambut berikat tu kan? Yes. Okay, I dapat bayangkan. So itu my first stand Ingat tak up. you punya skrip? Keadaan trafik semasa. Terima kasih kepada rakan tugas tu wajib lah. Assalamualaikum. Terima kasih rakan tugas. Terima kasih rakan. Sebab apa? Masa tu kita kena pick up dari kawan kita yang hantar dari studio. So kita we are taking over dari pengacarian dekat studio. So kita kena ucapkan terima kasih pada. Terima kasih Hisham Saleh. Assalamualaikum. Masa tu diorang kata Tasnim, Abang Mi tengah tengok, Abang Syed tengah tengok. You kena buat betul-betul. Kan? Kalau you buat betul-betul baru you dapat main host. Waktu tu betul. Peluk ketiak brother. Sama dengan I setahun tau buat kerja kat luar ni. My first shooting dekat Gunung Stong dengan Syamina. Waktu tu ada shooting media bersama media untuk promotekan Gunung Stong Kelantan tau. Dan waktu tu babe, aku pakai seluar pendek, okay? Babe, apa ni babe? Come on. Babe, tak dapat memo ke? Tak ada. Serius tak ada. Syamina, come on Syamina. Dan Syamina sebenarnya yang memberikan nama Hisham Saleh pada aku. Serius? Aku cakap, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Muhammad Hisham Saleh. Panjangnya. Kan? So lalas Hisham Saleh lala. Okay, shout out to Syamina. Dia my first producer, my first yang bagi nama. Babe, so kalau dia nak pinjam 100 dengan aku, okay je sekarang. Syamina, sila dengar nama mu dipetik. Nak pinjam 100 tanya je. Dia banyak bawa I juga kan. Yes, dia kan banyak buat package. Babe, yang you pakai seluar pendek apa jadi? Okay, shooting je lah. Sebab mid shot lah. Dia pada cover lah. Dia pun tak inform I juga. Dan the good story. Cerita pasal aku pula ni tak apa ke? Tak apa, aku nak dengar. My first time shooting, kau ingat tak cerita P. Ramlee yang diorang berlakon, dia pelakon lepas tu dia masuk dalam tandas tu? Yang dengan dia punya topi. Dia hafal sikit. Filem apa ya? Yang dia pakai topi tu, dia takut nak buat audition berlakon, dia masuk dalam tandas. Lepas tu hey, apa tu? Seniman berjalapuk. Yes. I was like that babe. Why babe? Nak cakap ayat ni je aku ingat sampai sekarang. Assalamualaikum dan juga hai, saya Hisham Saleh dan sekarang ini saya bersama dengan rakan-rakan media. Kami akan bergerak ke Kelantan sekarang untuk satu eksplorasi mengenai Gunung Stong. Dengannya babe, masa tu dah pandai macam ni ke? Sure not? Berapa take? 10 lebih babe. Okay babe. Dan aku masuk tandas berkali-kali kat KTM Central tu. Takut babe, nervous. Tapi itulah the first and the last. Lepas tu jalan lancar insyaAllah. So orang suka kita sebab kita selalu buat first cut babe. Betul lah. Yes. Itu selalu kata. Okay, sebab tu cameraman semua stringer. Kita panggil stringer tau. Stringer, abang-abang stringer ni. Cameraman swasta. Abang-abang cameraman swasta ni kita panggil stringer. Siapa compare? Dia panggil host compare. Siapa compare? Hisham, Tasnim, nama-nama yang Hisham. Semua sebab apa? Kita one take. One take saja. Itu je. Dah settle bang. Bukan nak belagak tau, tapi itulah. Dan kita mudahkan kerja mereka. Kan? Best Lepas tu apa lagi ni nak tanya? Okay. So, bila you masuk studio? Okay, I went into studio 2008-2007 ke. Dia orang bagi tahu you lah. Dia cakap Tasnim, kita nak try you dekat studio. Kak Simah. I rasa Kak Simah. Kak Simah dulu baru Kak Miss. Yes, Kak Simah dulu. So Kak Simah bersama arwah Jadi lah. Yes, tapi babe, I tak dapat rasa arwah KCL KCL I rasa arwah KCL tapi Hadi, arwah Haji Hadi I tak pernah dapat rasa time dia. Sebab dia memang jarang at the office. Okay. Dia banyak pada Kak Simah yang control. Kak Simah and then KCL, lepas tu Kak Miss. Abang Manaf. Tak. You ingat? Abang Manaf tak ingat? Tak. Okay. So waktu tu you masuk set studio. Yes, dengan masuk set studio. Hezri adalah okay, selain Hisham Saleh, I punya first compare yang memang sangat memang serasi. Memang boleh masuk yang memang samalah level dengan Hisham Saleh is Hezri. Mana Hezri? Hezri, kau kat mana babe? Hari tu aku nampak orang macam kau, lepas tu tiba aku hampir pergi dekat, tu salah orang. Kan, sebab aku tak tepuk bahu dia. I adalah gaduh dengan dia, tapi gaduh-gaduh macam tu lah. Tapi still dia adalah kawan yang baik. Kenapa gaduh? Tengok tak tahulah. Why you fight? Tak tahulah sebab dia senior kot. Jadi tiba-tiba datang mencaras ke apa semua kan. Itu normal lah. Tapi he's still a good friend lah. Dia banyak membantu. Korang semua zaman kita paling best babe. Ya babe, sebab setiap daripada kita ada karakter masing-masing. Walaupun I mewakili MIC, Hisham Saleh kadang-kala Steven MCA, tapi Steven lambat sikit lah. Tapi everyone, batch kita, Ali, Isha, Hani, semua ada our own talent and Terence, Zaleha,
Zamil Zamil Idris, betul. Annie, semua ya best kan? lah. Sofia even waktu tu dekat TV3 Sofia, oh yes. kan, sebab ada some of ni daripada Hello On 2 TV2 mereka betul. dah tak ada lagi Hello On 2, mereka dimasukkan ke Selamat Pagi Malaysia lah waktu tu. best, Dan kerja keras lah, kerja berat untuk mereka sebab mereka dah biasa in English, then I have to talk in bahasa Melayu. Sedikit lah, tapi lama-lama dia boleh adapt lah, dia dah power dah kan. Rindu lah dia orang kan. Rindu. Tak, zaman tu best lah. I think Hisham Saleh next season you buat sofa besar, Kan? babe. Kau buat sofa panjang. Kita Abang berdua jadi Zarul, co-host lah kan. boleh Kita nak, berdua hosting, kita panggil semua kawan-kawan. Bella ni 3 kan. jam lah podcast. Oh 3 jam. 3 jam setengah podcast. Apa aku nak bayar ni? Kita minta sponsor lah kat sini. Babe, tapi Okay. sepanjang career you dengan Selamat Pagi Malaysia, apa yang you takkan boleh lupa? Mungkin Awas sangat tu soalan tu. Oh, awal sangat. Tapi boleh lah jawab. macam mana tu? Kita macam I nak tahu. tukar position ni. Tak payah, jawab Banyak lah. lebih semua. Banyak, To be honest, terlampau banyak. Sebab pada I, okay, the first I jadi my partner is Kak Zam. Kau bayangkan aku, ya Allah. Datin Zamzarina jadi aku punya partner. Oh my goodness, are you serious? Kan, semua orang kata, weh, kau dengan Kak Zam tau esok. You kena Semua tekan ke, babe? Macam mana you pressure? Okay, Mesti you gagap. Sangat pressure. Betul kau boleh cakap tak? I still have the picture I dengan dia. And you know what, pagi tu masuk dalam bilik makeup, Assalamualaikum Kak Zam. Kau okay? Itu Macam tu je, je? babe. Dia kan jenis yang very strict Dia very semua kan. vocal, very ni. Kan? Tapi babe, to be honest, selama I on air the first time, dia sangat membantu. Dia tak ada nak caras you tau. Tak ada. Tak ada macam kita boleh notice kan, sahabat-sahabat kan, kalau benda-benda ada some of us dia macam memang tak bagi kau Dia peluang nak potong, cakap, kan? dia cantas macam itu tu. nanti kita cerita lah kan. Tapi Kak Zam seriously dia sangat support. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berhubung. Dan for me, shout out to Kak Zam, thank you very much lah. Means kita jangan judge orang lah. Daripada kalau kita tak kenal dia, jangan judge. Sebab dia memang membantu. Last dia kata, Syam, good start for you. For me macam, sebab dia senior gila kot. Babe, untuk Kak Zam cakap you good, Ya, you are good lah. Macam datuk daripada mana-mana sultan. Oh. Okay, kita back to kepada apa nama tadi, you dah masuk studio. Apa lagi rancangan you nak buat? Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Hello on 2. Hello on 2. Lepas tu I adalah queen of package Salam Desa. Ya, baby betul. program. Salam Abang Desa. Kimi. Yes. Abang Kimi dengan Abang Remy. Yes. Tapi kita start dengan Abang Kimi dulu. So program ni memang one of the best experience dalam Bersama hidup dengan I bersama RTM. KKLW. I travel sampai ke Sabah Sarawak, dan Taznim bukan duduk di rumah-rumah mewah. Yes. Duduk kampung. Kampung. Babe, aku menyesal time tu. Bukan menyesal, tapi time tu tak ada IG, tak ada apa. Of Aku nak upload course, bagai. yeah. But it's all fresh in my head. I pergi ke Sempurna Sabah. Bestnya. Okay, and I naik boat jenis yang beli my neighbour tu. I duduk rumah neighbour tu yang toilet I kena jalan masuk hutan. Tapi I tak mengeluh. Kan. I was like so happy. Orang kampung, aku ni kalau jadi ahli politik masa tu mesti dapat undian paling banyak. Dia waktu tu ramai lah orang nak bergambar dengan Taznim tau. Waktu Yelah. tu meriah. Waktu sekarang pula. Yes. Bukan dulu je. Forever. Till forever. Forever. But that's one of my best experience doing Salam Desa. Lagi? Satu Malaysia I pusing. Betul, I ingat lagi Salam Desa. Lepas lagi. tu Salam apa tu Hello On 2 pun interesting. Okay, rancangan lain ada lagi? Rancangan lain tak ada. Tak Tu ada. je. So I lebih sikit pada you lah. Of course lah. Siapa berani? You tak pada baca berita kan? Babe, tak nak babe. Dia suruh I cuba, I tak boleh. Kau boleh bayangkan aku ni baca berita, babe. Cuba baca berita. Okay, I bagi dia sebab I baca berita kan. Okay, silakan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Hisham Saleh dan berikut merupakan tajuk-tajuk utama. Tak boleh lah. Cuba try. I give you sebelum kita berehat ni. Lepas tu masa ada prompter, you guna klik tu kan. Tak apa. Apa tadi, ulang balik ayat tu? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Hisham Saleh dan berikut merupakan tajuk-tajuk utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Taznim Faizal dan berikut merupakan tajuk. Palsu. Palsu Itu tak boleh sebab I tak feeling. Yes. Because it's a different mode. Kau kena jadi macam serious. Lesson learn. So ini yang kita kena tahu. So sometimes kalau you dah tak boleh, jangan. Janganlah. Jangan because you ni ke apa. I memang tak boleh I cakap. Lepas tu dia suruh masuk radio. Try Trax FM. Radio I think should be okay lah. No, I cannot. Sebab I nak depan, I nak cakap, orang tengok I. Oh, you nak tengok kamera lah. Sebab tu macam ni Abang Zarul, thank you sediakan skrin untuk tengok diri sendiri. Kan.
Tapi betul lah, I DJ radio, I pernah kena offer kat Surah FM dulu tapi I Tak tak try, pergi. babe? You didn't try? I did offer tapi sebab dia minta I buat Sabtu Ahad, so I tak boleh. Sebab waktu tu hujung Masa minggu tu Malaysia. Hujung minggu Malaysia, tapi dia minta I buat Suria pagi, I tak boleh lah. So Babe, I come on reject lah. Tak boleh. Aku rasa kau boleh, babe. Tak boleh. I pun semua macam you. I walaupun tak okay kat TV tapi I suka tengok diri I kat TV. Kan? Okay. Ya, boleh. Yes. More comings. Yes. Kita akan lebih cerita lagi mengenai apa pengalaman-pengalaman Tasnim, benda-benda happy, benda-benda sedih, benda-benda yang mengecewakan. Yes, definitely. Kan, I teringin cerita. siapa producer yang paling dia sayang, siapa producer AP yang dia paling suka, Oh, yes. siapa makeup artist yang dia paling suka. Makeup artist ni Semua. memang kalau kita cerita Tak habis. 2 hari 2 malam tak habis. Kita kena buat sesi sampai 8 episod. Okay, kita nak berehat sekejap. Pastikan anda memakai telekong Siti Murni dan juga insyaAllah akan selesa sepanjang solat. Kita berehat sekejap. Kita Jumpa jumpa nanti. selepas Ini. senangnya kerja you. Okay. Jom kita dengar apa cerita